tak bagi saya bagi jawapan, jadi panjang lah. Okey, baik. Sekarang ni, kita bercakap tentang ilmu fizik. Sekarang ni, tak ada seorang pun ulama' mengharamkan pengharaman ilmu fizik. Jadi tuan tanya saya, ulama' mana cakap sepakat 4 mazhab? Semua mazhab. Mana yang berkata ilmu fizik tu tak ada masalah? Semua ulama' bagi sebab Mana? Tuan bagi tahu mana satu ulama' yang haramkan ilmu fizik. Mana yang kata yang kata boleh tu mana? Saya cakap semua ulama'. Mana apa semua dah. Semua. Tak ada satu imam. Okey lah, bagi dia. Okey Tak ada lah. satu imam pun bagi Bagi saya tahu pula bahawa tanya. fizik itu haram. Jadi tuan, bila tuan cakap fizik itu haram, maka tuan kena datangkan dalil ulama' mana, imam mana, kitab mana, syarah mana. Tuan tanya saya ulama' mana yang tak haramkan ilmu fizik. Saya cakap semua ulama' sepakat 4 mazhab. Sepakat 9 mazhab sebenarnya. Bukan setakat 4 mazhab yang utama. Mazhab Sayyidina Aisyah, mazhab Salman Al-Farisi, Okey, tuan, mazhab Cun. Al-Ghazali. Semua tidak mengharamkan fizik. Okey, Cun. Boleh saya pula tanya? Jadi, tak, sekarang ni saya nak tanya balik pada Tak tuan bagi Izul. lah. Ulama' Bagilah saya mana tanya yang pula. Ada mengharamkan? 3 orang kot kat sini. Bukan tuan seorang je dengan Izul. Sabarlah. Kan soalan itu berbalas. Dia tanya saya ulama' Tuan dah mana bagi yang jawapan dah. mengharamkan. Cukup. Saya tanya dia ulama' Okey, mana yang haramkan fizik. Okey lah, Tuan dah cukup bagi tak? jawapan. Jawapan tuan tu dah kemas dah. Dah cantik dah. Okey lah. Percayalah. Semua orang kat sini, semua orang tak nafi. Tuan memang orang yang berilmu. Tak, bagi bukan dia tentang tanya. berilmu. Sekarang ni, kita sebagai orang Islam, kita bertanggungjawab setiap patah perkataan. Jadi, Okey, ada kalau kita jawapan tu aku tidak tafsir, terima. bila Okey, kita dah- syarah tentang ilmu yang kita tidak mahir, kita silap-silap takut-takut. Tuan tak payahlah Kita tidak mahir kat menyebarkan sini dakwah. ni tuan assumption. That is your Bukan assumption, dakwah. bro. Tak, bukan assumption. Saya nasihat. Jangan buat assumption dekat sini. Itu Tak, nasihat. cuba tuan bagi saya pula. Boleh tak saya pula? Boleh, teruskan. Okey, pertama sekali saya nak cakap, awal-awal lagi perbualan tadi, saya dah nampak dah tuan punya ke arah tu. Saya dah tahu dah tuan ni memang ada isi. Jadi pertama sekali saya nak cakap yang saya respect lah, bagus lah. Maksudnya tuan memang ada isi. Sebab tu saya tengok cara tuan tanya tu. Saya nampak dah, sebab tu saya tanya tuan ni wartawan ke? Sebab tanya banyak-banyak ni, lebih biasa memang saya nampak dah memang tuan ni ada isi. Jadi saya nak cakap baguslah, Masya Allah. Itu je saya nak cakap. Lepas tu, yang kedua, Terima kasih. Okey. jawapan tuan yang tuan bagi tadi memang Masya Allah bagi saya solid. Okay. Dan saya tak tahu Izul ni saya sebab saya dengan Izul kita orang individu yang berlainan tau. Walaupun kita orang sekarang ni nak bincangkan topik yang sama di pihak yang sama, tapi saya dengan Izul ni individu yang berlainan. Jadi saya nak beritahu yang pertama sekali, saya nak cakap yang tuan ni memang orang yang alim bagi saya. Tuan memang orang yang alim. Jadi kalau saya nak berhujah dengan tuan, Tidak. dia bukan level saya. Dia kena tuan kena jumpa dengan orang yang alim yang sama level dengan tuan juga, baru boleh berhujah menggunakan tuan punya level bahasa yang tuan gunakan. Jadi sekarang ni saya nak bangkitkan persoalan yang baru. Ini lebih kepada saya nak memahami lah. Saya nak memahami sebab tuan